Assalamualaikum. Yuk dulu nenek. Ni majlis cukur rambut Adam. Dah lama video ni. Yang sebenarnya nenek mempercepatkan video ni supaya tak panjang ini vlog, okey? Ini Adam yang sebenarnya sudah buat cukur rambut. Siang-siang baba dia cukurkan rambut dia. Dan sudah bikin akikah. Atuk panggil ustaz menguruskannya, sebab rambut Adam ni tebal sangat. Jadi baba dia suruh cukur rambut cepat-cepat dan buat majlis kemudian. Itulah terjadinya begini ya. Ini kumpulan marhaban Tok Noh. Jadi semua datuk-datuk sempat mendoakan Adam. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih atuk-atuk semua. Nenek tak nak potong video ni, nak buat sebagai kenangan. Nanti Adam sudah besar, dia dapat lihat ya. Minta maaf, ini cucu nenek nombor 4 ya, yang tinggal di rumah nenek. Tu sebab majlisnya ada bukti, ada gambar semua ya. Cucu pertama nenek duduk hospital selama 4 bulan, jadi tak dapat lihat. Inilah cucu yang ada di rumah ya. Selepas lahir terus balik di rumah nenek. Alhamdulillah. Ni Tok Noh, Atuk Adam. Dialah yang selalu kalau petang-petang dia akan mengajikan Adam. Alhamdulillah. Syukur. Adam lagi kecil sudah dengar ayat-ayat suci. Atuknya rajin mengaji di tepi telinga dia. Alhamdulillah. Ini Ais ya, cucu nenek nombor 3 yang paling aktif sekali. Tengok tu, dia berani diri dekat sama baris dengan atuk-atuk tu. Inilah cucu nenek yang paling cute ni. Anak Jepang. Siapa yang tahu follow nenek, dialah anak Jepangnya. Sudah besar kan. Berani dia dengan orang, tak takut orang ni. Satu budak ni, Allahu Akbar. Ini Eden ya. Cucu nenek semua Eden, Aris, Adam dan Ahmad. Tengok si Eden ni ada pelik sikit. Dia tak suka berkawan, dia suka menyendiri. Adam ni cepat rambut dia tumbuh ya, baru botak dah tumbuh. Ini kambing akikah untuk Adam. Cantik, cute, macam sayang nak disembelihkan. Tapi alhamdulillah. Ini majlis akikah diadakan di kampung ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustaz, tolong Nek Mami dan keluarga untuk selenggarakan majlis ini di kampung. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz atas doanya. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Terima kasih ya. Adam pakai baju sepasang dengan daddy dia. Sama anak beranak. Tengoklah ni, dua budak ni. Ais melimping aja dengan uncle dia. Tengok. Ni Eden. Dia asyik dengan telefon saja. Uncle Mimi dengan Adam. Tidur dia penat. Uncle Mimi dan kawan-kawan ya. Satu stesen datang dekat majlis ni. Terima kasih ya. Tengok ni, dia masukkan si Ais ni aktif sangat. Jadi kurungkan dia dalam kotak ya. Jadilah, tengok dia tolong atuk dia dua-dua betulkan sound system. Tengok Ais berani dengan orang semua. Dia tak kisah. Tengok dia lockkan dia, bedungkan dia. Dia tak takut, dia suka. Allah. Sempat pula berpencak silat sambil dukung si Ais ni.
baby besar. Tengok. Tengoklah. Bilik nenek bersirah. Allah Nabi. Terima kasih ya kawan-kawan yang tolong riwang kat rumah nenek ni. Inilah antara kuih-muih yang disediakan oleh catering dan juga diberi oleh anak-anak buah. Ya, terima kasih semua. Ada house buy juga. Inilah antara lauk-lauk yang nenek tempah ya. Nenek tempah dengan kawan nenek. Ada catering. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Dan kumpulan Tok Noh. Terima kasih atuk-atuk datang sini. Tengoklah air sempat dia pergi meluru rumah jiran nenek. Rumah Nek Jah dia. Allah, ni satu tak takut orang. Lihatlah, dia masuk playroom orang. Habis semua barang-barang dia terai. Ais. Betul lah, ni satu tak takut orang je. Susah, tak sama dengan Abang Eden dia, pemalu. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang, jumpa lagi.